Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Bukhari Sufian bin Wan Burhaminuddin dari unit Bahasa Melayu 6. Jadi ini adalah video tugasan saya bagi khusus mengantar pengajian pendidikan yang berkod GPPP 1092. Dan pada hari ini saya akan membentangkan satu pembentangan yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia membentuk guru berjiwa pendidik. Jadi, pendidikan ini merupakan tunjang utama dalam sesebuah negara. Melalui pendidikan, sesebuah negara dapat melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran serta mempunyai nilai yang tinggi. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah merangka pelbagai dasar dan pelan pembangunan pendidikan bagi memastikan sistem pendidikan negara sentiasa relevan dan mampu bersaing di peringkat global. Dalam pembentangan ini, saya akan menjelaskan aspirasi pendidikan negara serta bagaimana aspirasi tersebut dapat melahirkan guru yang berjiwa pendidik. Pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan negara. Melalui pendidikan, individu bukan sahaja memperoleh ilmu pengetahuan dan malah membentuk sasiah, nilai dan kemahiran hidup. Sistem pendidikan yang berkualiti mampu melahirkan modal insan yang berdaya saing serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Selain itu, pendidikan juga menjadi medium utama untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Oleh itu, bagi memastikan pendidikan negara sentiasa relevan dan dengan perkembangan semasa, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif dan pelan pembangunan pendidikan. Terdapat beberapa objektif utama dalam pembentangan ini. Pertama, iaitu menjelaskan aspirasi sistem pendidikan Malaysia seperti yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang kedua, menghuraikan 6 aspirasi murid yang menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan negara. Yang ketiga, iaitu menerangkan konsep guru berjiwa pendidik yang merupakan elemen penting dalam membentuk generasi masa depan. Yang akhir sekali, menjelaskan implikasi aspirasi pendidikan tersebut terhadap sistem pendidikan dan peranan guru di Malaysia. Aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia banyak dipandu oleh dokumen penting seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau dikenali sebagai PPPM. Pelan ini merupakan satu pelan transformasi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara agar setanding dengan negara yang maju. Selain itu, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau dikenali sebagai SKPM juga digunakan sebagai panduan untuk menilai tahap kualiti pengurusan sekolah dan keberkesanan pengajaran guru. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dilaksanakan bagi tempoh 2013 hingga 2015. Pelan ini dirangka bagi mentransformasikan sistem pendidikan negara secara menyeluruh. Antara tujuan utama pelan ini termasuklah meningkatkan kualiti pendidikan agar setanding dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Selain itu, PPPM juga bertujuan memastikan setiap kanak-kanak di Malaysia mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti serta melahirkan murid yang seimbang dari segi jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, terdapat 5 aspirasi utama sistem pendidikan. Pertama, iaitu akses. Akses ialah memastikan setiap kanak-kanak di Malaysia mendapat peluang pendidikan. Yang kedua, iaitu kualiti yang menekankan peningkatan standard pendidikan agar setanding dengan negara yang maju. Yang ketiga ialah equity yang memastikan semua murid mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira latar belakang. Keempat ialah perpaduan yang bertujuan memupuk hubungan harmoni antara pelbagai kaum. Yang terakhir iaitu kecekapan, memastikan penggunaan sumber pendidikan secara berkesan.
Selain aspirasi sistem pendidikan, PPPM juga memberi penekanan kepada 6 aspirasi murid. Aspirasi ini bertujuan memastikan setiap murid yang melalui sistem pendidikan negara memiliki kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi cabaran masa depan. 6 aspirasi ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Aspirasi pertama ialah pengetahuan. Murid perlu menguasai pelbagai bidang ilmu seperti sains, matematik, bahasa dan juga teknologi. Penguasaan pengetahuan ini penting bagi memastikan murid mampu bersaing dalam dunia yang semakin mencabar dan berasaskan pengetahuan. Selain itu, pengetahuan yang luas juga membantu murid membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan mereka. Aspirasi yang kedua pula ialah kemahiran berfikir. Murid perlu dilatih untuk berfikir secara kritis dan juga kreatif. Kemahiran ini membolehkan murid menganalisis maklumat, membuat penilaian serta menyelesaikan masalah dengan berkesan. Kemahiran berfikir juga penting dalam menghadapi cabaran dunia moden yang memerlukan individu yang mampu berfikir secara inovatif. Seterusnya ialah aspirasi murid yang ketiga, iaitu kemahiran memimpin. Dalam sistem pendidikan Malaysia, kemahiran kepimpinan dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam membentuk murid yang berkualiti dan juga berdaya saing. Kemahiran memimpin bukan sahaja merujuk kepada kebolehan memimpin orang lain, tetapi juga kebolehan memimpin diri sendiri. Murid perlu mempunyai disiplin diri, keyakinan dan keupayaan membuat keputusan yang baik dalam kehidupan seharian. Di sekolah, kemahiran kepimpinan ini boleh dipupuk melalui pelbagai aktiviti seperti penglibatan dalam kelab persatuan, badan beruniform serta aktiviti kurikulum. Melalui aktiviti ini, murid dapat belajar bekerjasama dalam kumpulan, menghormati pandangan orang lain serta menyelesaikan masalah secara bersama. Selain itu, kemahiran kepimpinan juga membantu murid menjadi individu yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Murid yang memiliki kemahiran kepimpinan akan lebih berani menyuarakan pendapat serta mampu menjadi ejen perubahan dalam masyarakat. Oleh itu, guru memainkan peranan yang penting dalam memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan potensi kepimpinan mereka melalui pelbagai aktiviti, pembelajaran dan juga kokurikulum. Aspirasi murid yang seterusnya ialah kemahiran dui bahasa. Dalam dunia sekarang, kebolehan menguasai lebih daripada satu bahasa merupakan satu kelebihan yang sangat penting. Terutamanya di Malaysia, sistem pendidikan menekankan penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Penguasaan kedua-dua bahasa ini membolehkan murid berkomunikasi dengan lebih berkesan dalam pelbagai situasi. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa perpaduan yang menyatukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Melalui penggunaan bahasa Melayu, rakyat Malaysia dapat berinteraksi dan memahami antara satu sama lain dengan lebih baik. Manakala, bahasa Inggeris pula penting sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Penguasaan bahasa Inggeris membolehkan murid mengakses pelbagai sumber ilmu di peringkat global, termasuk bahan akademik, teknologi dan penyelidikan. Selain itu, kemahiran dui bahasa juga meningkatkan peluang murid dalam bidang pendidikan dan kerjaya pada masa hadapan. Oleh itu, guru perlu menggunakan pendekatan pengajaran yang berkesan bagi membantu murid menguasai kedua-dua bahasa ini dengan baik. Aspirasi murid yang kelima ialah etika dan kerohanian. Pendidikan bukan sahaja menumpukan kepada pencapaian akademik, tetapi ia juga pembentukan sasiah dan nilai moral dalam diri murid.
Etika dan kerohanian merujuk kepada nilai-nilai seperti kejujuran, integriti, tanggungjawab serta sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Nilai-nilai ini penting bagi membentuk individu yang mempunyai akhlak yang mulia dan mampu menyumbang kepada masyarakat secara positif. Di sekolah, pembentukan etika dan kerohanian dapat dilaksanakan melalui pelbagai cara seperti pendidikan moral, pendidikan agama serta penerapan nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru juga berperanan sebagai contoh teladan kepada murid. Sikap dan tingkah laku guru akan menjadi model kepada murid dalam membentuk sasiah mereka. Dengan adanya pendidikan yang menekankan aspek etika dan kerohanian, murid bukan sahaja menjadi individu yang berilmu, tetapi juga mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi. Aspirasi murid yang terakhir ialah identiti nasional. Identiti nasional merujuk kepada rasa cinta dan bangga terhadap negara serta kesedaran tentang kepelbagaian budaya yang wujud dalam masyarakat Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Oleh itu, sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam memupuk semangat perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Melalui pendidikan, murid dididik untuk memahami sejarah negara, menghargai kepelbagaian budaya serta mewujudkan hormat menghormati antara masyarakat. Semangat patriotisme juga perlu dipupuk agar murid mempunyai rasa tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan kemakmuran negara. Dengan adanya identiti nasional kukuh, generasi muda dapat menjadi rakyat yang setia kepada negara serta mampu menyumbang kepada pembangunan Malaysia pada masa akan datang. Selepas memahami aspirasi pendidikan negara dan aspirasi murid, kita perlu melihat kepada peranan penting guru dalam merealisasikan aspirasi tersebut. Konsep guru berjiwa pendidik merujuk kepada guru yang mempunyai semangat dan keikhlasan dalam mendidik murid. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, pengetahuan, tetapi juga membimbing dan membentuk sasiah murid. Guru berjiwa pendidik sentiasa menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tugas mereka. Mereka berusaha memastikan setiap murid memahami pelajaran serta mendapat peluang untuk mengembangkan potensi diri. Selain itu, guru juga perlu bersikap prihatin terhadap kebajikan dan perkembangan murid. Guru yang memahami keperluan murid akan lebih mudah membantu mereka mencapai kejayaan dalam pembelajaran. Oleh itu, guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak dan juga berdaya saing. Sasiah guru merupakan aspek yang sangat penting dalam profesion perguruan. Guru bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai contoh teladan kepada murid. Guru yang mempunyai sasiah cemerlang akan menunjukkan sikap integriti, iaitu bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan tugas. Integriti ini penting bagi memastikan kepercayaan masyarakat terhadap profesion perguruan sentiasa terpelihara. Selain itu, guru juga perlu menunjukkan sikap profesional dalam setiap tindakan mereka. Profesionalisme melibatkan sikap bertanggungjawab, disiplin serta komitmen yang tinggi terhadap tugas. Sifat penyayang juga sangat penting dalam diri seseorang guru. Guru yang penyayang akan lebih memahami keperluan murid serta mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan juga kondusif. Dalam profesion keguruan, guru yang perlu mempunyai pengetahuan dalam pelbagai bidang pengajaran profesional, antaranya ialah sejarah pendidikan, falsafah pendidikan, psikologi pendidikan serta sosiologi pendidikan. Sejarah pendidikan membantu guru memahami perkembangan sistem pendidikan dari masa ke masa serta perubahan yang
berlaku dalam sistem pendidikan negara. Falsafah pendidikan pula memberi panduan tentang matlamat dan tujuan pendidikan. Melalui falsafah pendidikan, guru dapat memahami nilai dan prinsip yang menjadi asas kepada sistem pendidikan di Malaysia. Psikologi pendidikan membantu guru memahami perkembangan mental dan juga emosi murid. Dengan memahami psikologi murid, guru dapat merancang strategi pengajaran yang lebih berkesan, manakala sosiologi pendidikan membantu guru memahami hubungan antara pendidikan dan juga masyarakat. Etika keguruan merupakan satu set nilai dan prinsip yang perlu dipatuhi oleh setiap guru dalam menjalankan tugas mereka. Etika ini bertujuan memastikan guru menjalankan tanggungjawab mereka secara profesional serta menjaga imej profesion perguruan. Antara nilai penting dalam etika keguruan ialah amanah. Guru perlu menjalankan tugas dengan penuh amanah, bertanggungjawab dan kejujuran. Selain itu, guru juga perlu menghormati hak murid serta memastikan setiap murid dilayan secara adil tanpa mengira latar belakang mereka. Dengan mematuhi etika keguruan, guru dapat mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap profesion perguruan. Budaya kerja dalam Kementerian Pendidikan Malaysia menekankan nilai-nilai seperti kerja berpasukan, integriti dan kecemerlangan. Nilai-nilai ini penting bagi memastikan sistem pendidikan negara dapat berfungsi dengan berkesan. Aspirasi pendidikan Malaysia membawa pelbagai implikasi kepada sistem pendidikan negara. Antaranya, termasuklah keperluan untuk menggunakan kaedah pengajaran yang lebih kreatif dan juga inovatif. Guru juga perlu memanfaatkan teknologi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan pembelajaran lebih menarik dan juga berkesan. Sebagai kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia memainkan peranan penting dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualiti. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah menetapkan pelbagai aspirasi yang bertujuan melahirkan murid yang seimbang dari segi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Dalam usaha mencapai aspirasi tersebut, peranan guru sebagai pendidik amatlah penting. Guru berjiwa pendidik mampu membimbing murid ke arah kecemerlangan serta membentuk generasi yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Oleh itu, setiap guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan nilai profesionalisme agar mampu memenuhi cabaran pendidikan masa depan negara. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.